Esok mulai daftar nama untuk mengundi awal ataupun orang panggil lektang luang sesareh. Jadi saya kena pay dulu. Kata tahan depan ni bulan 1 muka rakum tu sesareh. Kita ada milih nayuk anggota dan juga semacik anggota. Manakala bulan 2 ataupun kumpapan 2059 sesareh. Kita ada milih apa ni nayuk Rata Menteri, Perdana Menteri hak baru sesareh. Jadi setelah mana negara kita tu yup sepak ataupun bubar parlimen, lepas pada tu you kena milih nayuk baru lah. Sebab tahun ni kita tak ada nayuk sana, negara kita tak ada nayuk. Lalu tu lah sana kita akan ada milih nayuk baru dan juga semacik putih sedon ataupun panggil sosok sana. Jadi milih dia sana hak sebenar hak biasa ni tanggal 8 Kumpapan 2569 sesana. Manakala lektang luangan ni sesana ataupun mengundi awal ni letak pada tanggal 1 Kumpapan 2069. Jadi tekah dalam seminggu sesana. Bagi sesana nak mengundi awal, syarat kena daftar nama dulu sesana. Lepas tu bagi siapa katik ni nak daftar nama mengundi awal ni. Lepas tu cara mana kita nak daftar nama ni. Jadi sebelum kita nak pergi situ tu kita nak istihar sikit kepada sesana mana hak duduk di kawasan jalan. Ada anak nak ngaji Quran, tahun nak ngatak, tahun letak ngaji mana, bolehlah kita pergi hantar anak kita ngaji Quran di Sun Kanenru Ibadur Rahman. Letak di kawasan setting sana. Sesai mana nak tanya maklumat tambah, bolehlah hubungi dengan page dia namanya Sun Kanenru Ibadur Rahman sana. Lepas tu kita masuk tajuk kita sesana. Bagi siapa gatik hak kena long tabiat lektang luang ni. Ada 3 bahagian semua. Yang pertamanya orang yang duduk kerja luar wilayah ataupun duduk kerja tempat jauh-jauh lah. Nak klik ni masa susah, nak klik ni masa tak ada masa, nak klik ni masa payah sana. Boleh juga kita daftar nama untuk nak lektang not kit, untuk nak mengundi luar tempat tes SSO. Lepas tu tempat nak mengundi tu sana golek ke tu duduk di pak orang kenal-kenal pada bola, tempat-tempat hak orang semua tu wasa mudah nak pergi sana. Jadi duduk dalam wilayah hak kita duduk kerja tu lah SSO. Tapi nanti dia istihar kali lagi kata tempat hak lektang luang ni mana sana. Dia akan istihar. Manakala bahagian yang kedua sana, bahagian orang tempat teh. Tapi dia kata hari tu sana, tak ada luar, tak ada masa nak mari mengundi pada tanggal 8 Kumpapan 2569. Lalu tu sana dia daftar nama untuk nak mari mengundi awal. Nak mengundi pada tanggal 1 Kumpapan 2569 sana. Manakala yang terakhir bahagian yang ketiga, bagi sasai mana hak duduk di luar negara. Tak kira lah Malay pun ataupun negara lain-lain sana. Jadi sasai itu kena daftar nama untuk nak mengundi awal pada tanggal 1 Kumpapan sana. Jadi orang duduk luar negara ni golek ke dia kata letak di apa ni di setan Ekrat tu sana. Gitu sana. Jadi mudah bagi sasai mana duduk luar negara ataupun mudah bagi sasai mana duduk kerja jauh, tak ada masa nak klik di rumah. Dan cara-cara kita nak mengundi awal ni macam mana, lagu mana. Dia kata ada juga 3 jalan juga sana. Yang pertamanya kita boleh hubungi dengan Ampus Selalu Dah sasai. Yang keduanya kita boleh hantar surat mengikut preseni sasai. Manakala yang ketiganya kita boleh apa ni daftar nama online ataupun long tabian online. Hak ni kita rasa apa ni pilihan yang paling mudah sesana. Tu. Lepas tu link nak long tabian online ni sana kita akan type bawah komen kita sana. Sesana masuk dalam bawah komen kita, sesana carilah bawah komen tu sesana. Jadi kita nak singkat kesimpulan mudah-mudah sana. Hak mengundi awal ni sesana untuk milih raya hak negara saja sana. Bukan milih nayuk anggota, bukan milih semacik anggota sana. Hak ni untuk milih nayuk Rata Menteri dan juga sosok sesana. Tu. Jadi sekadar ni kita nak sapa kepada sesai mana hak nak beli tosok iPhone 13 hak sekarang ni dia duduk look harga sana. Ada setengah harga tu dalam app tak 5 sana. Ada setengah harga tu boleh pon, boleh store sana. Pecek digagal kita dapat sini sesai. Rupanya macam mana? Ni lah yang panggil iPhone 13. Hak kita duk buat klik sok-sok tu lah sesai. Ni kita beli dah sesai. Sekadar ni sesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.